Okey Nurbahan, mungkin Nurbahan boleh kongsikan kenapa memilih untuk meletakkan noktah kepada penceraian, kepada perkahwinan ni. Jadi secara eksklusifnya kongsikan kepada H Live. Saya kan tidak bercakap apa-apa. Saya diam selama ni. Saya tak nak membuka apa-apa cerita. Tapi bila saya diam makin menjadi-jadi dan saya ditekan. Sebenarnya awalnya tak jadi cerai pun. Awalnya tak berlaku perceraian tu. Tetapi apabila saya tidak menceraikan, dia ingin menuntut harta 50-50 dan sain 5 juta. Dan sekiranya saya tidak menceraikan dia disuruh untuk minta fasah. Tuntut harta dulu, dah dapat harta, baru kahwin balik. Jadi saya jam lah.